Anwar Ibrahim ni dia jenis tak takut siapa. 11 tahun duduk dalam penjara, tuan-tuan. Dia dah duduk dalam neraka dunia. Kan? Ya, dia duduk dalam neraka dunia, tuan-tuan, bukan baru, bukan setahun dua, bukan sehari dua, 11 tahun. Saya ingat lagi pi dengan Kak Wan melawat dia dekat Sungai Buloh. Kak Wan menangis. Kau kata, bang, kita gantilah bang Penin kepala urus parti. Dah, dia kata, bukan tak boleh ganti. Kan? Abang bagi dekat Zah bukan kata sebulan, sekat hari pun Zah tak tahan dah duduk dalam ni. Susahlah. Baik hampir urus parti lah. Kan? Urus parti, teruk-teruk urus parti tu, dia kata jauh lebih baik daripada Ahmad duduk dalam ni. Kan? Kak Wan kata tak apalah, biar dia duduk dalam penjara, aman sikit pun, dia kata. Tuan-tuan tahulah urus parti ni macam mana, kan? Saya 25 tahun tuan-tuan urus parti, saya tahu lah macam-macam jenis manusia ada. Kan? Segala Jepun, segala hantu ayah, semua ada dalam tu. Kan? Bukan semua macam kita ni. Kalau semua macam kita ni, selamat lah. Tanya Kapten Azizi macam mana, pening kepala jaga kubang palsu. Macam-macam jenis manusia ada. Kan? Jadi tuan-tuan, bila Kak Wan minta tu, tak. Dia kata tak usah. Ni neraka dunia. Orang yang dah 11 tahun duduk dalam penjara, bila dia keluar, tuan-tuan, tuan-tuan nak pergi duduk challenge dia, nak pergi duduk cabar-cabar dia, tak ada, dia tak peduli. Dia ni tak takut siapa. Sebab tu dia boleh tala dengan Joe Biden selamba ya. Kan? Depan-depan depan-depan kaunselor Jerman pun dibubuh semacam ya. Kan? Sebab jenis manusia macam ni, yang namanya Anwar Ibrahim ni, dia dah tak takut siapa. Sebab dia dah melalui neraka dunia yang paling teruk. Sebab tu dia kata, hampa nak kata aku, hampa nak fitnah aku, fitnah lah. Hampa nak kata apa, katalah. Aku dah lalui lebih teruk daripada tu. Kan? Hampa nak pukul, aku dah kena pukul separuh nyawa dah. Kan? Hampa nak buat apa? Kan? Apa yang aku tak kena? Aku dah lalui semua. Kan? Segala susah payah aku dah lalui dah. Kan? Sebelum Tuhan nak bagi jadi Perdana Menteri. Maknanya Tuhan test dia habis-habis dah. Maknanya sehina-hina manusia, serendah-rendah darjat manusia, dia dah duduk situ. Tuan-tuan bayangkan kalau kita macam mana. Tiap-tiap hari orang duk sembang, orang duk bercakap. Satu dunia. Kalau dekat Malaysia ni, satu negara, dalam TV, dalam radio, orang bercakap Anwar Ibrahim kaki liwat, Anwar Ibrahim kaki liwat, tuan-tuan. Apa perasaan kita? Apa perasaan anak bini kita? Yang nama Anwar Ibrahim ni, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, Tuhan bagi dia seorang isteri yang sangat setia. Saya dengan Kak Wan ni macam dah dua beradik. Tahu sangat. Lama saya dengan dia. Kan? Kita tahu macam mana dia. Kak Wan ni satu benda je. Hak lain dia tak heran, dia tak peduli siapa. Tapi kalau laki dia, dia bagi alasan apa? Aku takut masuk neraka. Pasal apa? Tak dengar cakap laki. Jadi apa-apa semua kena tanya. Nanti tanya bos dulu. Saya kata, Kak Wan, yang ni tak payah tanya bos, kawan kita buat ya. Tak boleh. Tak lagi aku masuk neraka. Kena minta izin dulu, kena tanya dulu. Saya kata lah, benda ni Kak Wan punya kuasa. Kak Wan timbalan Perdana Menteri. Kak Wan punya kuasa nak pergi tanya dia apa-apa. Tak boleh, dia kata aku bini dia. Aku kena tanya dia dulu. Ni yang nama dia Wan Azizah. Kan? Sebab itu, tuan-tuan, Anwar Ibrahim jadi macam tu sebab Allah takdirkan isteri dia adalah Wan Azizah. Kalau orang lain, tak tahulah. Kan? Cunggit awal lah. Kan? Tiap-tiap hari orang duk bercakap. Kan? Orang bercakap. Dan sebab itu juga Allah takdirkan dia anak perempuan. Anak lelaki seorang pun bercakap pun tidak dengan orang. Anak perempuan yang ramai. Sebab apa? Bila anak perempuan ni tak ada lah jiwa memberontak tu sangat. Dia kepung adik dia yang lelaki seorang ni supaya tak jadi macam tu. Kita tengok macam mana aturan Allah Ta'ala atur yang namanya manusia, yang namanya Anwar Ibrahim ni.